yang suka menabung duit shilling, bila dah banyak mesti ada rasa malas nak kira balik kan. Jadi aku recommend dekat korang cuba beli tabung digital ni. Tabung digital ni dia ada sensor auto count. Setiap kali kau masukkan duit shilling, dia akan terus detect jumlah duit shilling dekat skrin. Jadi korang tak payah nak kira satu-satu lah. Tabung ni dia boleh detect duit shilling lama dan duit shilling baru. Duit 5 sen dan 10 sen pun dia boleh detect. Nak setting jumlah secara manual pun boleh sebab tabung ni dia ada butang tambah dan tolak untuk jumlah duit shilling yang korang masukkan. Tabung ni juga korang boleh reset jumlah jadi kosong. Butang reset dia ada dekat belakang penutup ni. Korang nampak butang hitam kecil tu, korang tekan je yang tu. So bila dah tekan, jumlah duit akan jadi kosong dekat skrin. Material tabung ni diperbuat daripada plastik dan tabung digital ni menggunakan 2 bateri AAA. Tabung ni memang sesuai untuk ajar anak-anak menabung atau kalau kita sendiri nak simpan duit kecil harian pun boleh. Dan benda paling best tabung ni, bila kita tengok nombor naik memang akan rasa puas, rasa semangat nak tambah lagi duit shilling tu. So kalau korang berminat nak beli, aku ada letak link bag dekat bawah ni, korang beli je dekat situ.